Kadang-kadang wujud tau manusia yang dia senang hasil daripada keluarga, hasil mak bapak. Dia ada company kan, so company dia kan. Tak ada masalah, itu rezeki kau. Lillahi ta'ala, kita sedikit ada dengki. Itu rezeki kau. Tapi ada sesetengah dia senang hasil daripada keluarga. Tapi pandang orang yang macam aku, macam orang lain ni macam tak ada harga diri. Pandang orang macam tak ada mata ke? Tapi apa yang kau ada sekarang pun hasil daripada keturunan kau. Itu rezeki kau, tak ada masalah. Itu rezeki kau sikit. Orang sikit tak ada dengki orang cakap dengan kau. Tapi kau pandang orang ni macam tak ada harga diri. Itu yang orang marah. Kadang-kadang tu siap cakap. Dah kau susah sebab kau malas. Dia tak tahu 4 tulang ni hampir patah dah. Kita usaha pagi siang petang malam. Kamu satu hari pun kerja. Tak apalah, tak rezeki Allah tak ada ni, kita usaha lagi. Kita pegang macam tu. Tapi siap cakap, tu kau malas tengok macam aku. Aku rajin, aku buat benda ni hasil usaha aku sendiri. Itulah kau juga kadang-kadang. Aku pun sendiri pun bukan kaki struggle. Satu hari pun kadang aku lelah. Dia aku cakap untuk kawan-kawan aku, ya, memang daripada orang susah, memang keluarga daripada keluarga orang susah. Lepas tu dia usaha bagi siap petang malam 3 sampai 4 kerja buat. Tiba-tiba kena satu ayat daripada orang-orang yang senang, yang hasil daripada keluarga ni. Usaha lebih sikit dia, baru kau boleh senang macam aku. Siapkan kita. Padahal dia tak tahu berada itu kerja pagi siap petang malam. Bukan apa, itu rezeki kau. Kau senang, Alhamdulillah, orang sikit tak ada rezeki. Cuma tangan lepas pandang orang macam tak ada teka.